Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat mi goreng basah. Okey, jom kita tengok caranya. Pertama sekali untuk buat mi goreng basah ni, kita nak panaskan dulu minyak. Minyak pun kena cukup dah. Kalau minyak kurang, dia tidak sedap juga untuk kita goreng mi ni. Jadi kita tumis, bawang putih tu kita cicir, bawang merah pun kita potong dadu. Ada kita cili padi tu ikut kepedasan kita dah. Tapi cili tu kita belah lah sikit untuk mengeluarkan rasa pedas. Kalau kita tak belah, dia tak rasalah pedas mi goreng kita nanti dah. Lepas tu bila dia dah wangi semua, kita masuk ke cili bo. Ataupun kalau tak ada cili bo, guna cili kisar. Kita kisar sendiri cili kering tu. Lepas tu ni kita masuk ke sos cili. Sos cili tu masuklah 2 ke 3 sudu makan deh. Sebab kita nak buat mi ni, mi goreng basah kita ni, biar dia kau. Biar dia flavor dia tu rasa kata sedap lah. Ni kita masukkan sedikit sos tirai. Lepas tu bahan-bahan ni kita akan tumis. Tumis biar dia betul-betul cah minyak. Barulah sedap mi goreng kita nanti. Kalau dia tumis tu biar betul-betul cah minyak. Lepas tu kita masuk dulu kicap. Kicap ni masuk orang kata tak banyak mana pun tak apalah. Sebabnya kicap ni kita boleh tambah nanti lepas kita letak mi dah. Ni kita tumis sekali lagi bahan-bahan kita ni. Biar dia lama sikit tak apa. Sebabnya tumis lama dia sedap. Ni kita masuklah lauk yang kita nak masuk. Macam hari ni saya nak masuk ke isi air. Isi air yang kita potong cik-cik tu kita masuk dah. Tapi kalau kita buat mi goreng ni, dia sedap kita masuk ke seafood. Udang, sotong. Sedap dah. Tapi kalau tak ada udang, sotong tu, masuk ke air pun tak apa. Lepas tu ni kita masuk ke telur. Telur ni kita jangan nak kacau terus lah. Gaus semua lah. Kita kata biar dulu. Biar dia betul-betul masuk dulu. Barulah kita gaus ke sebati dah dengan bahan-bahan tumisan kita ni. Sebabnya kalau kita gaus sekali nanti dia jadi terlalu berkelodak. Telur tu. Jadi biar dia masuk dulu separuh. Baru kita kacau dah. Ni kita tambah ke air. Air tu letaklah. Orang kata jangan letak banyak sangat. Letak agak-agak lah air tu dah. Kali lebih kurang setengah cawan ataupun secawai kecil tu. Ni resepi saya buat ni untuk satu paket mi tu. Lebih kurang 400 gram. Lebih kurang gitulah. Ni kita tambah ke garam. Lepas tu kita letak gula. Letak ajinomoto sikit dah. Untuk rasa lebih sedap lagi lah. Macam orang setengah orang tu dia kata letak dah garam. Sebabnya dia mi tu ada rasa masin. Tapi yang saya buat hari ni, saya buat mi goreng basah ni, dia flavor dia tu dia kuat. Dia rasa kik. Jadi kita kena tambah garam, gula. Setengah orang gula pun dia tak letak dah. Tapi hari ni saya buat yang orang kata rasa tu balance. Rasa ada belakang. Masin, manis. Masin dia macam kata sedap lah. Kalau kita buat rasa rasa kik tu. Dia atas cita rasa orang dah. Setengah orang dia suka makan yang biasa-biasa saja. Tapi macam saya hari ni, saya rasa nak makan yang yang kuat sikit rasa dia. Jadi kita tambah garam, gula tu biar cukup. Ni sayur ni saya guna kailan. Tak ada sawi, jadi guna kailan dengan tomato lah. Ni kicap ni kita nak tambah sikit lagi. Nak bagi kata nampak lebih gelap lagi mi goreng basah kita ni. Kalau nampak orang kata lebih gelap lagi tu nampak menarik sikit. Kalau nak gelap lagi kena guna kicap pekat lah. Kicap pekat tu kita letak sikit pun dia dah gelap lah warna dia dah. Ni kita kacau. Ni saya api ni saya tak buat besar sangat pun. Jadi kita kacau sampai kita rasa agak-agak dia sebati dengan mi kita ni. Dah boleh angkat dah. Ni nampak lebih kurang gini ni. Orang kata masak dah lah. Dah mi goreng basah kita. Macam mi goreng basah ni. Kalau dia kalau biar lama ni. Nanti kuah dia tu akan kering. Jadi kita kena orang kata masak tu terus makan. Barulah kita dapat orang kata makan sekali dengan kuah dia. Macam kalau awak nak buat orang kata lebih berkuah sikit tu kena letak lebih sikit lah air. Macam saya ni saya buat basah-basah gini je. Lepas tu bila kita nak makan ni kita kena perah 5 nipis. Sebab tu saya buat ni dia tadi letak garam, letak gula. Lepas tu kita perah 5 nipis ni, dia akan jadi balance ke rasa. Dia rasa masin, manis sikit. Ada rasa masin, cukup lah. Pedas. Dia jadi sedap bila kita perah 5. Kalau tak perah 5 nipis ni, dia rasa kurang sikit dah. Bila perah 5 nipis ni, auto jadi sedap.
tips dia mudah je kalau kita nak buat mi goreng basah ni. Bahan-bahan sos tadi dia kena banyak. Kalau dia kurang dia tidak sedap. Dia macam kita tengok dia tak akan melekat lah pada mi kita tu, bahan tumisnya tu. Dia kena buat orang kata lebih banyak sikit daripada kita goreng mi biasa deh. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.